ada yang minta nak tengok studio ni. Studio ni baru tahun lepas. Dia ada masa kita orang tubuhkan TV PSS, tapi masa tu kita tak ada bajet, tak ada ni kan. Tapi tahun lepas dapat sedikit bajet, dapat sumbangan individu. Jadi kita mula menceriakan studio TV PSS ni. Okey, dulu bilik ni adalah bilik media. Digunakan untuk PDPC, tapi kali ni kita sebab ada bilik tayangan di sebelah, di bilik ni kita gunakan sebagai studio TV PSS. Nak tengok tour bilik ni masih lagi banyak kekurangan, tapi dari masa ke semasa kita cuba untuk melengkapkan apa yang betul ada di sebuah studio TV PSS. Ini adalah sudut bual bicara. Ya. Ni pintu masuk. Duda-duda tu akak lukis dengan murid. Memang suka melukis. Jadi kami hiaskan menggunakan doodle yang ni menggunakan pen putih. Ya, last 2 years akak buat dengan murid-murid tahun 6. Okey, di sudut sini pula adalah sudut ada konti. Kalau ada pengacaraan menggunakan konti, kami buat rakaman di sinilah. Tu banner tu akak design sendiri. Okey, ni green screen kita orang, bahagian green screen. Permulaan dulu memang green screen ni saja. Ya. Okey, ini pula sudut podcast. Mic pun tak ada lagi tu, mic yang tak berfungsi, dummy je. Apa kita ada clip mic. Ni ada TV ni senang budak sebagai fungsi sebagai teleprompter jugalah. Ya. Kerusi tu akak bawa daripada rumah, kerusi yang tak pakai. Okey. Ini sumbangan peribadi. Biasalah kan kita GPM ni. Ini pula tempat di mana kru buat editing. Kita hanya menggunakan handphone ya, kami banyak guna handphone untuk buat video editing. Ya, dan anak-anak kru ni dia pandai menggunakan CapCut saja buat masa ni. Senang kan yang tu. Okey, ini juga kejayaan kita. Pelibatan rakaman kita dengan pihak-pihak luar. Okay, kat sini kita letakkan hiasan. Ini adalah vest, vest kru warna kami warna oranye, warna sekolahnya ni kan, warna tim oranye hitam. Okey, itu baju last year punya. Tahun ni kita orang merancang untuk buat tengah dah plan dah untuk custom t-shirt untuk kru. Kiri duduk sini ada juga komputer untuk kita orang buat teks cari bahan-bahan kat sini, sebab dia akan keluar di skrin ni. Senang bila nak buat rakaman, senang ada skrin.